Salam sejahtera, YB Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, Ahli Parlimen Gombak dan Adun Sungai Tua. Saya Shivani Duragawan, mewakili penduduk Indah Settlement Batu Cave yang terjejas, ingin bertanya kepada YB, mengapa YB tidak datang berjumpa dengan kami setelah sebegitu banyak percubaan telah kami buat untuk berjumpa dengan YB? Kami telah hadir ke pejabat Parlimen Gombak di Samudra. Kami telah hadir ke pejabat Menteri Besar di Shah Alam dan juga telah memberikan memorandum kepada Perdana Menteri di Putrajaya untuk memohon YB mengadakan perjumpaan dengan penduduk yang terjejas. Minggu ini pula, memorandum telah diberikan kepada Sultan Selangor. Mengapa YB masih membisu dalam isu ini dan berselindung dari berjumpa dengan penduduk yang terjejas? Kami mengundi YB untuk menjaga kebajikan serta kepentingan kami. Adakah wajar rumah bergeran kami dirobohkan atas nama pembangunan infrastruktur? Kami akan datang berjumpa YB pada 25 hari bulan 11 2025 pukul 7 malam di Pejabat Adun Sungai Tua. Diharapkan YB dapat berjumpa dengan kami dan memberikan satu penyelesaian yang menyeluruh terhadap isu pembangunan infrastruktur ini. Saya juga turut menjemput semua masyarakat sekitar untuk hadir menyokong perjuangan kami pada hari tersebut demi mempertahankan hak kami. Kami berani kerana benar. Sekian, terima kasih.